Lokasi ni dekat Pasir Putih, sebelah Tanjung Malim, Kalumpang. Untuk wakaf ni, aku ambil wakaf. Dia ada dua, wakaf dan tapak camping. So korang boleh pasang kemah dekat depan tapak wakaf ni lah. Wakaf ni depan tu ada tempat camping. Korang boleh pasang kemah. Kereta boleh masuk betul-betul dekat depan kita punya tapak. Itu yang bestnya dekat sini. Lepas tu guys, harga untuk satu wakaf ni sekali dengan tapak camping tu untuk day trip RM50. Tapi korang kena bayar juga yuran masuk per head. Maknanya satu kepala RM10. Macam aku 4 kepala RM40 dah. So total semua sekali RM90. Dekat wakaf ni dia akan bagi plug point. Cumanya minta jasa baik pengurusan campsite Pasir Putih ni, mana-mana plug point yang macam aku ni, korang kena repair lah, bagi cantik-cantik sikit supaya keselamatan tu terjamin dekat para pengunjung. Okay, keadaan cuaca sekarang ni cantik guys. Kalau korang tengok aku punya kemah ni, aku punya wakaf ni betul-betul depan sungai. Sungai yang korang nampak sekarang ni, dia ada banyak tempat lah. Macam tempat aku ni, suasana dia punya sungai dia agak cetek, tenang, sesuai untuk semua golongan. Memang best. So aku kalau aku bawa anak-anak kecil kan, tapi tak ada anak kecil, aku akan bawa dekat sini lah, kawasan yang tenang, yang cetek, yang boleh semua orang mandi. So kalau dia orang mandi saja, kita boleh tengok dia orang. Tak perlulah kita nak awasi dia orang apa semua kan. Okay guys. So hari ni aku santai je. Aku santai je hari ni. Aku bawa dia orang. So dia orang yang akan masakkan untuk aku. So hari ni aku tak masak, aku relax, aku santai gila. So okay guys, sebelum aku nak pusing-pusing tapak campsite ni, sebelum tu kita makan dulu lah. Breakfast pun belum lagi ni. So okay guys. Sekarang adik. Kau punya tu? Ibu nak makan nasi dulu? Tak ada pinggan dah, sikit je. Ayah bawa satu je pinggan. Ya pun terlupa. Dah biasa solo ride. Oh, nasi pun tak banyak kan? Okey dah ni. Boleh lah. Ibu pun tak makan banyak. So hari ni kita ada lauk biasa-biasa je. Ni tom yum Tom yum. Makan dengan ni. Tom yum makan dengan Steamboat. Oh, kita ada buat steamboat. Ni apa? Oh, ni sardin. Kakak masak. Kak, ayah ada bawa bawang tadi, bawang putih. Dah ya. Oh, dah masuk dah? Alright. Okey. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna fi mal qadana wa bina dabanna wa ta'ala subhanahu. Buka. Ni burger Malaysia. Burger Malaysia. Betul lah, Burger Malaysia. Kecil-kecil je. Bismillahirrahmanirrahim. Bento dia, bento. Bento? Buat bento. Nasi tu bulat. Tu buat cuma buat tu. Kimbap. Tak, bukan sekali bento. Sambal garing Umairah. Makan dengan sambal garing Umairah ni pun selesa, sedap.
tepi-tepi sungai ni. Bismillahirrahmanirrahim. Cumanya yang tak selesa kat sini, mungkin kebetulan masa kita orang datang ni lalat. So setiap makanan korang pastikan selesa bertutup. Kita cuba rasa sardin masakan kakak. Ini namanya masakan sardin tepi sungai. Sekejap kau dah kenyang adik kau tengah menyusun ni. Telur dek. Sedap. Nak ada nak? Amirah punya. Bekas besar. Amirah ni memang kuat makan sikit. Okay guys, ni kopi basah. Atau basah keras. Nak goreng boleh. Nak makan Melayu boleh. Yap. Satu lagi kita ada apa? Timbut. Kita ada simbut. Semua kita makan ini. Santai-santai. Baca dia. Ni daging ni bukan kita orang yang slice kan dia. Beli dekat kedai. Apa nama kedai tu? PKPS. Ini PKPS. PKPS dekat Kuala Selangor punya. So, makan dia. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Sos dia. Ya, sos. Sos ni buat sendiri. Resepi dia rahsia, secret recipe. Boleh? Makan pula tepi laut, tepi laut pula, tepi pantai. Pantai pula. Tepi laut, tepi sungai. Dia macam adu lah. Macam adu. Cakap pun dah tak fokus lah. Okay guys, macam aku cakap tadi, aku buat 3 orang puteri, dia orang akan masakkan untuk aku. Aku hari ni tak masak apa-apa, tak usik apa-apa. So ni air daripada Puteri Nur Amirah Nabila. Kita rasa dia. Mocha coffee. Sedap, pahit macam muka dia. Okay guys. So kalau korang tengok sekarang ni, aku dekat checkpoint pertama lah, checkpoint awal dekat pintu masuk dia sebelum aku punya site tadi, lot 35, jauh tu ke belakang. So sekarang ni aku ada dekat dia punya ni lah, signage ni. Dia ada cakap lot sekian-sekian dekat mana apa semua, dia ada signage. Senang untuk kita tahu mana lot kita. Okay, kalau korang tengok kiri kanan aku ni ada sungai. Memang sungai dia yang dekat sini memang arus dia agak deras. Ni, nampak ni. Oh, style. Ni jabatan yang menghubungkan sebelah sana dengan sebelah sana lah. Ambil video sikit. Kalau korang tengok sebelah sana tu, yang sebelah sini arus dia memang agak laju. Sesuai untuk orang dewasa lah. Kanak-kanak boleh juga, tapi kena diawasi oleh ibu bapa. Dekat tepi kanan dia ada wakaf juga, tapi mungkin wakaf ni dah ada orang sewa kot, dah ada orang booking. Sebelum ni aku pernah datang sini, kalau tak silap aku lah, aku ambil wakaf yang ni. So kalau korang tengok sebelah sana pula, yang sini tak berapa deras, luas jugalah yang sini. Yang sini pun ada wakaf-wakaf juga. Ramai juga kat sini. Rasanya penuh kot. Sabtu Ahad minggu ni dekat Pasir Putih ni.
Tapi apa pun, kita nak santai-santai kan. Dekat sini dia dah tulis tidak dibenarkan berkaraoke atau menghidupkan speaker. Okey, cun. So malam-malam tak adalah bising sangat. So dekat sebelah kanan aku ni ada warung kafe yang diorang buka untuk pengunjung kalau nak beli apa-apalah, beli barang-barang. Wah, ada juga jajan-jajan semua. Menu nasi goreng pun semua. Okey, so kita tengok sebelah sini. Sebelah sini dah ada. So sebelah sini pun ada orang pacak kemah apa semua. Oh, ada jambatan jugalah sebelah sini. Jadi kita try pergi sebelah sana. Kat sebelah sini pun ada. Best. Dekat sini, wah, nampak tu. Dia lebih pada banyak batu-batu juga. Padu. Ada buai, ada Tarzan, tali Tarzan. Oh, sini agak dalam juga ni. Sesuai lah untuk yang apa, yang suka yang ekstrim. Dia ada laluan sebelah sini dengan sebelah sana. So kalau korang nak ke sebelah sini, korang kena naik jambatan tu lah. Jambatan untuk ke sebelah sini. Lepas tu nak ke sebelah sana, udah aku kena seberang pakai aku kena seberang sungai lah, tak apa. Tempat kita hujung sana. Wah, best sini. Kita boleh jalan-jalan sambil tengok suasana. Mana dia naik tempat ni? Mana kemah aku tadi? Oh, wakaf aku sebelah sana. Oh, korang boleh pusing lah. Boleh pusing, jalan pusing, naik jambatan tu. Lalu sini. Lalu jambatan ni pula. So, aku pergi sebelah sana. So guys, aku punya wakaf tadi sebelah sana. So aku lalu tadi, pergi sebelah sana, naik jambatan tu, ada jambatan. Lepas tu aku lalulah sebelah sini. Jalan sebelah sini. Lepas tu nak ke sana, aku kena lalu kot jambatan tu. Boleh je lalu sini. Tapi aku lalu batu-batu tu lah. Dia naik batu-batu tu. Tu pula slipper lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan, licin ni. Sebelah sana tadi kita nak menyeberang, kita lalu jambatan. Ni lalu batu. Tapi okey lah, air pun tak deras. Boleh je pijak-pijak. Okey, sampai. Okay guys, so aku dah sampai dah dekat seberang sini daripada seberang sana. So nak mandi sekejap lah. Mandi dulu, jom.
Okay guys, mandi pun dah, berendam pun dah. Sekarang kita minum petang kedua, 1.52 minit petang. Cicah sardin tengah hari ni. Pagi tadi, sarapan tadi. Guys. Sedap. Mana ada orang masak sendiri cakap tak sedap. So okay guys, nak balik dah. So kalau nak kemas-kemas semua dalam pukul 3 gerak balik lah. So kalau korang nak datang sini, korang boleh tengok dekat TikTok ataupun korang boleh search lah dekat mana-mana Sokmed untuk cari ataupun nak dapatkan info lebih lanjut tentang campsite ni lah. So apa-apa hal pun aku bagi rate campsite ni 3/5. Okay guys.